Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Zamari. Hari ini saya akan menerangkan cara menggunakan Microsoft Excel. Tajuk yang saya pilih ialah kadar pengangguran di negara ASEAN pasca COVID-19. Data-data yang saya peroleh ini adalah daripada World Bank, iaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. First sekali saya akan tunjukkan cara mendapatkan mean, median, mode, variance dan standard deviation. Untuk mean ialah sama dengan average. Untuk saya cari data Vietnam, scroll ke semua data, enter. Untuk median sama juga konsep, sama dengan median, scroll ke semua data, depan. Untuk mode, sama juga kita akan ambil MOED ya. Mode, scroll ke semua data, enter. Untuk variance, kita akan guna variance sample. Variance ada banyak, tapi kita guna variance sample, sama juga ambil semua data dan enter. Untuk standard deviation bersama, kita akan guna standard deviation simple, scroll ke semua data dan enter. Seterusnya saya akan tunjuk cara untuk buat graf. Untuk buat graf, right click, select data. Kita tambah dulu. Semua data agak semua negara dah ada. Saya tambah lagi satu negara, iaitu Vietnam. Jadi Vietnam. Untuk ni semua data dan tekan OK. Saya dapatlah untuk negara Vietnam. Seterusnya, untuk dapatkan graf bar pula, scroll ke semua. Macam mana nak hilangkan? Insert dan ambil graf bar yang ni OK, siap untuk graf bar. Siap untuk graf pula. Seterusnya kita akan masuk kepada data nomulatif. Cara untuk dapatkan data nomulatif, kita ambil yang ni, kita ambil data, kita ambil data analisis, ambil descriptive statistik. OK, yang ni kita akan ambil data lah daripada 2020 hingga 2024. So yang ni kita akan ambil row, sebab saya buat dengan row, tick label, output range. Yang ni kita tekan dekat mana kita nak paste. OK, lepas tu kita akan ambil yang ni saya tick dua-dua sekali summary statistik dengan confidence level. Saya buat sekali je dan keluarlah untuk semua. OK, siap. Lepas dah dapat confidence level, kita cari pula untuk upper confidence level dan lower confidence level. Okay, untuk dia punya rumus ialah sama dengan ambil mean tolak dengan tambah dengan confidence level dapat 8. Untuk lower pula sama dengan mean tolak dengan confidence level. Okay, siap untuk upper dan juga lower confidence level. Seterusnya saya akan masuk kepada too simple, iaitu sama juga ambil data analisis. Yang ni scroll ke bawah sekali, kita akan ambil too simple assuming unequal variance. OK, tekan OK. Untuk ni kita akan yang ni saya ada banyak negara, tapi saya akan bandingkan Malaysia dan juga Indonesia sahaja. OK, scroll ke semua. Yang bawah ni nak banding dengan Indonesia. Scroll Indonesia. OK, tick label, output range pun sama. Kita tekan kat mana kita nak paste dan tekan OK. So keluarlah dia punya unequal, too simple assuming unequal variance. OK, so siaplah saya punya cara penggunaan Microsoft Excel dari awal sampai akhir. OK, dari awal lah, data, mean, median, mode, variance, standard deviation, graph, lepas tu data nomulatif dengan confidence level dan juga too simple assuming unequal variance. Sekian, terima kasih.